kita tumis lada kering yang dipisah dengan bawang putih dan bawang merah. Lepas tu kita panaskan minyak dan kita tumis goreng macam ni lah. Kita masukkan giring yang dah iris tadi. Kita tutup api. Kemudian tu kita masukkan ikan bilis. Guna bekas macam ni sebab dia ditutup tau. Tutup ni, jadi kita boleh tutup. Kalau kita nak bawa majlis kan. Memang saya sekarang ni senang nak guna, dan kalau kita nak simpan dalam peti sejuk pun senang macam ni.